Cuba kamu dengarlah satu contoh orang yang ada asertif diri, tegas diri. Asertif ni penting kamu. Mari kita dengar. Private is private, public is public. Kita pun ada tanggungjawab masing-masing, tanggungjawab hakiki, dan kita kekalkan itu dulu. Jadi kata YB Syed Saddiq, private is private, public is public, dan itulah yang dipegang dari dulu sebenarnya. Seorang ahli politik mesti kena ada asertif. Kalau tidak, haru biru dia buatnya. Jadi bila dia kata private is private, public is public, dan kawalan kendiri terhadap maklumat peribadi, di mana dia telah menunjukkan satu sempadan peribadi yang begitu jelas. Dia telah tetapkan personal boundariesnya. Orang yang menetapkan dengan begitu jelas personal boundariesnya, sempadan diri dia, ialah orang yang mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap apa yang peribadi dan apa yang public. Dan orang yang biasanya dia jaga aib dia, dia ada personal boundaries, kawalan sempadan diri dia, itu menunjukkan bahawa dia ada keinginan untuk mengawal naratif diri dia sendiri. Apa nak jadi lepas ini, tak semua boleh diceritakan kepada publik, kepada umum. Orang yang menceritakan aib orang lain dan mendengar aib orang lain, apa kata Rasulullah? Seluruh solatnya, ibadatnya akan dihapuskan oleh Allah, lalu diberikan kepada orang yang ia buka aib tersebut. Bila dah tiba masanya nanti, barulah dia cerita. Dan dalam psikologi, kenapa kita perlu ada kawalan ataupun sempadan diri kita? Paling utamanya ialah supaya diri kita ini tak ada konflik dalaman. Itu yang paling pentingnya, koma. Kalau kita tak pandai menjaga sempadan diri, orang ni lah yang biasanya nanti akan banyak konflik dalaman diri dia. Apatah lagi lah, macam Syed Saddiq bela istilah ini menjadi perhatian umum. Lagilah sepatutnya kena jaga personal boundaries tu. Dan yang seterusnya adalah untuk mengelakkan daripada tekanan sosial. Sekarang ni ada sikit aja apa kenyataan-kenyataan yang silap, netizen akan mula memberikan tekanan. Ini yang dikatakan tekanan sosial ni. Selalunya orang politik ni dia memang terbuka dalam hal politik, tetapi biasanya dia memilih untuk menyimpan hal-hal peribadi. Ada benda yang boleh dicerita, kita cerita. Dan kalau ada benda yang perlu kita simpan, kita simpanlah. Ni teman nak hebohkan satu benda lah. Teman tengok di luar tadi ya. Moh kamu kita tengok. Ni dia. Rupanya kamu, ini ialah USB phone charging. Nampak tak? Ingatkan pondok telefon tak pakai. Rupanya di Kuala ni ada juga untuk cah handphone kita. Ada dia punya tempat mengecahnya. Boleh tekan switch. Kalau switch on lah gamaknya ya. Jadi kita jumpa lagi ya, koma.